Hai, Assalamualaikum guys. So kali ni aku nak pergi travel dekat-dekat je dengan Malaysia ni. Tak jauh pun. Drive je daripada sini. Jumpa lah sekejap lagi dekat terminal ferry. Sekarang kita berada di ICQS Padang Besar untuk kita masuk ke sana, ke seberang. Ada naik van, bukan van, Highland. Dia hantar sekarang daripada sini. Sebab sini kan jauh nak jalan lagi. Sekarang kita berada di border pass Thailand Padang Besar. Tahu lah jawab awam ni macam mana. Tak cukup masuk dia. Guys, okay, sekarang baru settle declare form kat sini, declaration form. So masa untuk bergerak ke Satun. Buat sikit lagi sini. Tu ada pakai tu. Nak beli ke? Alright guys, sekarang dah sampai dekat Pak Bara Viewpoint. So sementara menunggu ferry nak pergi ke sana, Koh Lipe. Gamak lah sat kot. Lepas tu cari makan dulu. Baru kita pergi. So guys, sekarang aku ada dekat macam terminal lah. Itu nak tunggu ferry lah dekat Satun ni. Apa ni? This pier is organised by Satun Town. Area address against the round work by Dr. Bad and campaign to reduce foam and plastic bottles. So guys, dah dapat boarding pass dia untuk masuk ke speedboat lah. So let's go. Kita dah nak masuk untuk mana? Untuk naik boat lah kan. Oh, banyak tempat lock ni kalau nak bergambar lawa-lawa. Kita sampai boat kat sini. So nak kena bayar 220 baht. Semua ni kena keluar 4 benda. Panas. Yelah, aku belum jauh. Boat kita guys. Kita buat boat tour. Oh. Mana tak apa? Tak dah kan. Tak dah kan. Nak gerak dah guys. Sudah nak gerak. Oh, banyak. Alright guys, kita sudah sampai dekat Koh Lipe. So sekarang nak turun dan nak pergi jalan-jalan dekat walking street. So, jom guys. Oh, mana ambil menu? Koyong hayang kan? Tak lah Koyong hayang. Oh, ambil lagu sangat yang kau punya ni. Ada tak? Kena sikit lagi. Makan dulu. Memenangkan Aceh ni nampak lagi. Kita tinggal lunch sekejap kat sini. Tu kita jalan kaki ke hotel.
Dekat ya, dekat. Right guys, sekarang kita nak berjalan untuk ke hotel. Jadi kurang dalam 1 kilometer macam itu daripada tempat kita turun boat tadi. Session. Walking? Oh. Ujung sama bilang nama nek tadi lah. Nama nek. Sibu nama nek kan. Akhirnya sudah sampai guys. Oh, chalet kita yang ni. Okay, good. Hai. Hello. Oh ni kita orang punya penunggu bilik. Okay, jom So let's jom kita tour bilik kita. Oh. Okay. Ni toilet. Cantik juga toilet dia, besar. Guys, sekarang sudah jam 4 lebih. Kita orang nak ronda-ronda sekitar sini. Lagipun sini hujan ni, dekat Kuala Lumpur ni. So jom aku tunjuk korang chalet kat sini. Petang kan, layan jalan tepi laut ni, dengar bunyi ombak. Tenang. Jom. Tepi dah. Tasnim. Atas tu tak boleh. Tu tak boleh. Kedai makan Tasnim. Jom kita makan. Mulut pelam guys. Dinner terus je lah. Malam ni kita fikir lagi nak makan apa. No tengok orang. Cari kedai makan tak tahu dekat mana. Tak lebih makan. Boleh. Kita makan kat 7E je. Ambil koma. Lapau sangat tengah malam ni. Malam ni kita ada fun-fun lah. Nak tahu lah apa benda fun-fun kita malam ni? Let's go through. Kita layan bola padang. Oh. Tu. Assalamualaikum, selamat pagi. So hari ini adalah hari kedua. So this morning nak kena pergi breakfast dulu. Entahlah boleh buat kedai island hopping kan. Sebab cuaca macam tak mengizinkan. Tadi pun daripada pukul berapa hujan lebat. Sampai ni baru berhenti sekejap hujan. Tapi tak tahu tengok rasa macam mana kan. Guys, kita akan breakfast dekat sini. Tepi laut guys. Selera ya kamu berdua makan. Lapak benar teman tengok. Boleh lah English breakfast. View berlawa. View apa? View berarti. Kalau duduk situ semua dia lap. Tak ada basah kan. Breakfast aku kopi. Lepas tu fruit apa benda dah. Omelette. Viewnya ambil. Cantik. Gitu viewnya. Sambil makan, sambil layan view laut. Tarik doh. Apa kena main? Sunbay Resort. Ini memang terbaik. Kita makan pun sudah. Sekarang masa jalan-jalan pantai guys. Pagi ni kita brisk walk ke pantai ni. Mari kawan-kawanku semuanya ke pantai untuk menghiburkan hati yang sedang duka lara. Di pantai yang menang
dari pandangan mata. Oh, ini legend ni. Rasa dekat Malaysia dah tak ada ni pam minyak macam ni sekarang. Kita hari ni bersuap dekat tadi pantai, sekarang dekat kampung pula. Kita tengok kampung-kampung orang dekat sini, dalam pulau ni. Dan punya jalan sampai dekat sini. Ui, cantik ah. Mobil tenang ni. Kemudian dia senang. Sayang pula tak pergi. Ni sekolah Koh Lipe, Ban Koh Lipe School. Oh, Salisa Resort, cantik resort dia. Ambil. Ada kopi kat situ. Resort dia lawa. Wapi Resort ni sini. Oh, cantik juga ni sini. Pagar. Kita ada pagar. Yes, kita nak order untuk lunch. And strawberry, strawberry soda. Yes, yes. Yeah. How much? Strawberry soda. Yeah, 29. 49. Okay. Hari ini kita lunch makan noodles. So guys. Oh, iya aja makan nasi ayam. Alright guys, selamat petang. Sekarang kami nak buat aktiviti seterusnya, iaitu snorkeling guys. So let's go. Okay, kami akan pergi ke 4 pulau untuk snorkeling. Ini agak lewat lah, pukul 1 lebih. Patutnya pukul 10 tadi, tapi sebab cuaca tak okey, beralun, jadi kita pergi sekarang. InsyaAllah. Okay, enjoy. Aku dengan kau. Kita sudah sampai tempat kita nak snorkeling. So let's jom snorkeling. Pakai yang swam tu Pakai boleh. benang ni macam ni. Tangan dua belah. So guys, kita turun laut. Boleh terjun dah, kita terjun je. Tak payah terjun, sana ni ada. Oh. Turun pelan-pelan Oh. Mantap kali cuy. Selesai pulau yang pertama. Telur terkepit. So kita akan ke next pulau. So snorkeling lagi. Okay guys.
Pening lah ni. tempat yang kedua untuk kita snorkeling. Jom. Guys, kita dah selesai snorkeling kat pulau kedua. Sekarang kita ada dekat pantai. Kita nak makan sekejap. Kat sini kita nak rehat dulu. Sekejap lagi kita sambung balik. Penat. So, kat sini pada makan-makan, korang boleh beli. Guys, kita dah settle. Makan, rehat. So sekarang kita nak pergi ronda pulau saja. Kita tak snorkeling yang ni. Yang ni kita pergi ronda pulau saja. So, let's go. Guys, ini last point kita snorkeling. Ini last point kita nak snorkeling. Razif dengan Syah dah tak mau dah ni, dah penat dah. Apa aku dengan Pia snorkeling. Guys, so sekarang aku dah tunjukkan apa yang ada dekat dalam ni. So let's go. Ayak masuk.
Guys, kita dah selesai dah snorkeling kita habis. Sekarang masa tu kita relax di pantai ni, kita nak mandi-mandi pantai, kita balik bilik lah. Mandi juga. Cuci mata pun. Oh guys, okay, aktiviti pada kita pada petang ni dah selesai. Kita snorkeling tadi, lepas tu kita mandi pantai sekejap tadi. Sekarang kita nak rehat. Aku nak rehat sekejap lah, kita orang nak rehat. And then lepas tu kita balik bilik. Kita mandi-mandi, kita lena sekejap. Lepas tu lagi malam kita keluar pula lah cari makan. Ataupun kita layan sunset kan. Okay juga kan. So guys, sebelum kita balik bilik, kita makan dulu dekat sini. Berapa kali kau makan besok? Dah 2 kali ke tu? Dia happening sangat malam ni staff ni. Dia suka menyembang dengan kita orang. Kalau tak ada benda lain nak buat. Hi guys, good morning. So hari ni adalah last day dekat sini. Macam biasalah rutin. Mungkin pergi breakfast dulu, lepas tu jalan-jalan sekitar-sekitar sini macam biasa. So dia jadi tak best bila datang dekat sini adalah datang waktu low season. So tak ada yang fun sangat. Cantik tak cantik, cuma hiburan tu kurang. Macam gitulah. Mana dengan sekarang cakap apa? Kat sini musim hujan kan. Pagi-pagi buta dah hujan. Jadi laut tu kalau nak buat tengok timing lah kan. Kalau cuaca cantik aku pergi macam kemarin. Macam kemarin aku pergi snorkeling. Okey lah, aku pun tengah hari. Sebab cuaca. So sekarang ni dengan angin kuat dia. Dengan pagi tadi pun hujan. Ni tak tahulah hari ni macam mana. Bye-bye guys, sudah mau check out dan mau pulang. Kembali kepada realiti asal. Assalamualaikum, bye-bye.